Let's go. Okay, assalamualaikum guys. So kalau korang boleh tengok dekat sini, malam ni kita akan ada news high impact pada jam 8.30 malam, which is CPI. Nampak merah high impact. So dekat sini korang tengok tarikh sekarang adalah 13 Mei pukul 8.17 minit malam, dan kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. So dalam masa yang sama, aku pun tengah on live trade macam biasa. Setiap malam kita akan on live trade, and kita sedang menghampiri the real zone kita yang ada dekat bawah ni. Jadi kenapa aku rasa ada dekat situ yang aku nak buy, sebab kan kalau tengok dekat M5 kat sini, tengok ni. Okay, kalau dekat M30 memang ni ada dalam dekat zone fake out sekarang ni. Memang ada dekat kawasan zone fake out dekat sini. Tapi kalau kita bedah lagi and precise lagi zone ni dekat M5, ada satu breakout yang cantik dekat sini yang kita boleh ambil, which is berlaku ketika price naik laju, turun laju, dan dia bermain-main di kawasan reaction ni. So bila dia bermain-main, pop, ada breakout dekat sini. Jadi kita ambil dekat kawasan breakout sini untuk kita masuk position sekejap lagi. Jadi itu adalah aku punya target. Dan dalam masa yang sama, kalau korang boleh tengok gold ni, tengok daripada reaction sell. So on the big time frame, okay, dalam time frame yang besar, kita nampak strong kepada bearish. Tapi kalau kita nak ambil, kalau pada US session, bagi aku adalah untuk kita entry pada US session, kita boleh try untuk buy dulu sebelum kita masuk the real direction, which is selepas pukul 10.30 ataupun pukul 11 ke atas, barulah market akan bergerak kepada direction yang betul, which is sell. Korang akan tengok apa yang akan jadi malam ni. So sama-sama kita akan lihat di mana 116 orang. Korang nak saya trade full margin ataupun korang nak saya jaga margin malam ni? Cuba korang komen. Kalau 8 untuk full margin, 5 untuk jaga margin. Korang tengok ni, yang komen 8 berapa ramai? 83, 85. Okay, disebabkan permintaan korang ramai gila, serius lah korang nak saya full margin lah. Weh, let's go. Korang nak full margin lah. Okay, kita akan buka akaun 300 USD kita. Okay, okay, saya cuba Saya cuba untuk full margin akaun 300 USD ni malam ni. Akaun 300 USD ni mati, kita akan full margin akaun 200 USD. Korang share live ni dekat kawan-kawan korang, suruh masuk kalau dia orang kaki full margin. Belum dapat, stay tune je. Aduh, tak apa Okay, tak apa, korang stay sampai live ni. Saya akan bagi lagi penghujung live ni sekejap lagi. Ready? Kita ada masa lebih kurang 20 second. Sekejap. 17 second. Okay, 17 second. 17 second. Ready, goal. Jom. Ready, goal, buy now. Let's go. Angkat. Pom. Terbagi. Aduh, baru berapa dollars ya. Tapi seram oh. Kejap. Dapat juga dalam berapa pip tadi, dalam 40 pip juga kita angkat. Saya tak sempat nak layer banyak-banyak lagi tadi. Laju. Press laju. Okay, kita akan tunggu untuk next entry. Okay, ready ya. Goal, buy now. Apa hal ni? Buy now. Jangan tanya SL kat mana akaun 300 USD ni. 50 pip. Let's go.
jom. 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 Woo! Guys. Angkat. Angkat now. Angkat half now. Angkat half now. Jangan degil. Hold tak kaya, angkat tak miskin, bro. Boom. Give me some clap. Guys, kalau korang sama-sama profit dengan saya nak korang komen 8. Sebab saya full margin account tadi, saya minta komen 8. Minta korang komen 8 untuk saya kalau korang sama-sama profit. Let's go. Wow, kau tengok akaun 300 USD kita dah naik 444 USD. Sikit lagi nak cover saya tadi. MC dulu. Aduh, ada yang MC dulu ke? Kita layan floating dalam 40 pip ke tadi. Tekan apa tadi? Boleh B ke sekarang? Santai dulu. Stay tune. Third entry. First profit, second profit, third entry ready dalam live trade sekarang. Kita layan saja profit ni. Alright tak alright guys? Alright tak alright? Dia nak meluncur. Hentak market. Let's go. Lagi bawah angkat dulu. Lagi bawah angkat. Sekarang ni kita layan. Layan saja. Mana budak-budak yang bukan budak gua yang banyak lidah-lidah. My family moved to a village nearby. At 13 years old, I started drawing back on memory lights. Examining a boy, first time I guess I'm a little so lost. I have dreams. Hai, basah ketiak, sial. Lagi pecah lagi. Barang pecah bawah guys. Barang panas malam ni. Go sell. Let's go. Hentak market. Let's go. Kasih pecah. Hentak market. Dia on the way pergi ke zone bawah kita. Letup. Overall hentak market win. Alhamdulillah. Terima kasih guys. Berapa ramai yang follow? Cuba korang komen 4. Berapa ramai yang follow saya punya saya tak sell? Komen 4. Bagi 4 dekat saya. Kalau korang follow. Spam 4 guys. Berapa ramai yang follow? Saya nak tengok ramai tak yang follow malam ni. Komen 4 siapa yang follow. Penat weh. Basah ketiak malam ni. Guys, malam ni korang boleh tengok goal kita 74 pips Junam. Tengok entry. Gila lah. After ups and down dalam live trade malam ni, kita berjaya selesaikan 5 setup hari ni. Okay, PI kita buy profit. Yang kedua kita buy profit. Yang ketiga kita sell. Yang keempat kita kena makan. Yang kelima kita profit balik. So apa-apa pun, yang mana yang nak join live trade ataupun education,
korang boleh klik link dekat bawah. Ataupun kalau korang nak register account terus, korang terus register account. Selepas korang register account, korang pergi masuk aku punya, tekan link kat bawah untuk aku masuk aku punya community, yang kita jumpa dalam channel. Segala education dan semua benda aku bagi secara percuma. Klik link dekat bawah. Set up, kita letup on the way.